call customer part 3. Okay, kita dah semakin lama semakin advance ni guys. Part yang mencabar yang saya nak masuk kat sini adalah part collect payment. Kita buat baru collect payment. Okay, ini pun satu masalah juga. Okay, bayangkan katakanlah saya dah borak dengan customer. Saya dah borak punya borak. Sampailah kat hujung sekali. Macam mana nak minta payment? Macam mana nak minta payment? Takkan awak nak suruh customer swipe kad dalam call? Bang, dekatkan kad abang dekat phone bang. Tit, alhamdulillah bang, payment berjaya. Impossible lah, betul tak? So, cerita dia bila awak call customer, kita bukannya nak dia buat payment on the spot sangat sebenarnya. Kalau tak dapat. Kalau dapat sebenarnya, even diajar oleh Grant Cardone. Ni bagus lah, Grant Cardone dia ada ajar. Kalau awak tengok antara cikgu sale yang power, dia sampai minta customer check email sekarang, buat payment sekarang. Itu ada. Tak apa, boleh buat payment. Saya tolong stay kat sini. Dah payment ke? Okay, kalau dah payment, ni. Dia, kalau boleh, ni the best adalah payment during call. Ini adalah best case scenario. Adalah call during, payment during call. Which is benda ni agak mencabar nak buat Agak mencabar, saya tak nafikan. Mungkin awak tak ada keberanian ataupun jarang orang buat macam ni. Especially kat Malaysia ni Okay. So katakanlah benda ni memang susah nak dibuat. Sebab kadang-kadang barang tu mahal sangat. Apa yang kita nak sebenarnya guys? Bukannya payment sangat. Dalam sales call ni, kita sebenarnya nak dia buat micro decision. Ni ayat dia. Apakah micro decision ataupun micro closing? Kita boleh listkan. Awak kena listkan. Apa maksud closing? Okay, micro decision ataupun kita panggil micro closing Maksudnya closing tu dah berlaku tapi versi sikit. Contohnya dia dah bagi dokumen. Contohlah next dia dah bagi nama dan alamat. Lepas tu next dia kata dah set date pemasangan. Next dia kata dah bagi tahu nak bayar guna apa. So katakanlah awak jual produk kesihatan. Ni kau contoh awak jual dokumen lah, jual kowe. So okay akak, kalau ada boleh tak forwardkan, saya tengok jap. Forward je, sambil-sambil call ni senang sikit, kita boleh tengok terus. Kejap jap, tak apa, loudspeaker pun tak apa. Akak betul pun loudspeaker. Ni dah dokumen saya. Oh, ni ke dokumen. Okey, baik. Kalau saya tengok daripada sini, boleh juga approve loan ni sebab ni. Boleh tak akak send kat WhatsApp je nama, alamat, anggaran kalau hari Rabu okey ke kita buat pemasangan? Oh, Rabu okey juga. Okey, macam tu akak prefer kalau bayar ni biasa suka bayar online ke dah buat auto debit ke macam mana akak? Oh, prefer auto debit So katalah customer tulis beritahu prefer auto debit, saya nak awak send terus dekat WhatsApp dia. Setiap apa yang awak bincang dalam call tu, awak kena buat macam minute call. Minute meeting, dia macam nota. Nota call ni awak send terus. So ini adalah tips yang seterusnya adalah send terus. Send terus nota call secara instant semasa call. Maksudnya waktu awak call customer tu, kan customer ada beritahu kan, oh saya ni, okay, awak terus send je terus kat dia. Contoh dia kata, saya prefer bayar guna credit card. Awak type prefer bayar guna credit card, send terus dekat WhatsApp. So dia pun perasan, oh awak catat nota. So itu antara cara yang bagus sebab kadang-kadang customer ni lupa apa dia sebut. Dan kita pun nak biar benda ni official. So waktu awak call, kalau awak dapat payment terus on the spot during call, perfect. Tapi kalau tak dapat, awak nak kena listkan semua micro closing. Contohlah saya ambil produk lain kita ambil produk produk kesihatan lah. Okey, kita ambil produk kesihatan. Okey, kita buat dua senario. Okey, produk kesihatan ni pula kita barang dia harga RM150. Ambil vitamin kucing Tadi vitamin kucing. Okey, kita ambil situasi ni pula adalah vitamin kucing. RM 500. Okay. So, apakah
micro closing untuk produk vitamin kucing. First kali, dia dah apa? Mungkin pilih package. Oh, okey tak? Saya rasa sesuai untuk ni lah. Kan dia dah pilih package. Oh, saya rasa saya prefer lah package yang complete tu. Okey. Satu saya rasa package complete lah puan paling sesuai, saya rasa untuk sesuai untuk puan. Sebab jimat banyak. Oh, boleh lah. Saya rasa yang tu lah. Nampak dia dah buat. So, kita pun send terus kat WhatsApp. Package complete RM500. Send terus kat WhatsApp. On the spot. Maksud kita pun loudspeaker sebenarnya waktu kita buat tu. So, mungkin dia pilih package. Lepas tu apa lagi micro closing? Dia dah bagi tahu nak shipping. Dia dah bagi tahu nak prefer bayar guna apa contohnya. Ni awak kena borak lah dengan awak punya team Cuba brainstormkan apa micro closing. Bayar guna apa? Contoh dia kata, saya prefer bayar guna online banking lah. Okey, baik. Awak pun remark, pak online banking, send terus. Lepas tu, contohnya, akak nak start pakai bila kak? Untuk kucing akak. Saya boleh guide terus. At least saya tahu hari pertama tu anggaran bila. Saya rasa boleh ni kalau barang tu sampai hari Khamis minggu depan, Isnin minggu depan lah saya dah boleh dah. Okey, baik. So, Isnin, awak pun letak date. Contohnya Isnin 24 hari bulan 9. Day 1. Betul, awak tahu kenapa kak? Saya nak catat elok sebab at least kami nak track progress kucing akak okey ke tak okey. Nanti tim kami, dia akan contact akak pada hari yang ke-7. Sebab katakanlah masih lagi ada problem, kita mungkin boleh cadangkan rawatan susulan. Sebab vitamin ni sepatutnya pada hari ke-7 tu dia dah nampak dah kesan bulu dia dah start meremang ke apa kan. Okay, so apa lagi? Listkan lagi lah. Lagi apa lagi? Dia prefer apa? Day 1. Lepas tu kita senaraikan lagi, mungkin dia pakai courier apa dia prefer, COD ke apa ke. So kita bila borak dengan customer ni, dapatkan terus nota-nota dia dan kalau boleh send terus dekat WhatsApp so that they aware. Okay, sebab dia dah buat keputusan. Okay, lepas awak nak habiskan call ni, waktu awak nak collect payment tolong habiskan dengan urgency. Checkmate. Tu je. Okay, saya letak kat bawah ni. Habiskan call secara solid. Apa maksud solid? Solid ni adalah campak skrip urgency untuk create real FOMO. FOMO ni adalah fear of missing out. Takut dia terlepas peluang something. So, yang ni samalah. Contoh yang ni situasi Kowe lah contohnya kan, penapis air. Ni mungkin Kowe. Yang ni mungkin vitamin kucing contohnya. Okay, so point saya kat sini, bila awak dah buat micro decision, waktu call tu customer kata okay, prefer start bila ya kita punya sesi training ni? Saya rasa saya nak hantar tim saya insyaAllah bulan depan. Okay, bulan depan anggaran apa? Anggaran awal bulan lah. Okay, awak pun send. Okay, untuk training accounting ni anggaran awal bulan. Katalah awak jual service accounting, awak buat training untuk accountant untuk company tu. Okay, lepas tu bila awak dah listkan segala micro decision tu, lepas tu kat hujung tu awak nak set due date. Dan awak nak kena habiskan dengan urgency yang solid. Ni antara rahsia dia closing dalam call. Bila awak tak set due date, bila nak bayar ni apa semua, bila nak start semua ni, ni problem lah. Dan call tu jadi sembang je lah. Ni kalau awak nak betul-betul closing dalam call. Mula-mula, tapi sebelum awak set due date ni, kebiasaannya awak kena build up urgency. So awak cakap lah, okay puan, okay terima kasih. Katalah awak dah dapat semua info kan, dan awak beritahu dia, okay puan, by the way, nanti lepas puan dah attend seminar accounting ni, insyaAllah puan punya admin sekarang, katalah puan bayar RM2,500 kan, puan dah boleh jadikan dia sebagai accountant. Dan benda yang paling best bila dah ada accountant ni, tuan dah dapat tracking balik puan punya pembelanjaan company, dan puan punya payroll, PCB untuk tax semua akan jadi cun. Sebab kerisauan saya puan, kalau puan delaykan training untuk staff puan ni, takut makin lama kerja yang nak betulkan tu makin banyak. Macam sekarang ni pun puan dah beritahu tadi terdelay
dalam sekitar 3 bulan. KWSP pun tak submit. Kalau makin lama makin delay ni takut. So awak kena tekan dekat pain point tu, tekan. That's why saya cadangkan kalau puan okey kita start terus minggu depan. So sekejap lagi saya send detail bank account. Puan buat transfer terus by petang ni ke esok puan? Bagilah option sikit. Esok okey esok, dan saya akan hantar terus receipt dan kita jumpa terus kat kelas nanti. InsyaAllah puan, saya doakan lepas ni business puan akan jadi smooth sekian. Contoh awak call parent tu untuk set speech delay therapy. Dan awak explain lah. Lepas awak dah pilih, okey untuk speech delay ni sekian, awak dah call dia, lepas tu awak habiskan dengan strong, dengan solid. Okay, by the way puan, based on apa yang saya dah faham, seperti puan tadi, saya memang highly recommend untuk puan kalau boleh datang by minggu depan juga. Sebab kalau ikut daripada situasi anak puan ni, saya takut, tadi kan puan kata dia bercakap dengan dinding kan. Takut dia bercakap dengan makhluk lain rupanya. Rupanya speech delay tu disebabkan oleh sekian. That's why dekat dalam terapi kita ni, kita akan tiup ubun kepala dia, ruqyah dia 10 kali, bagi dia menjerit. Tak ada. Maksudnya kita akan buat treatment yang sepatutnya. Ya, kalau okey, saya send detail sekejap lagi. Puan hanya perlu lock payment RM50 saja untuk deposit. Kita jumpa hari Sabtu ni. Boleh puan sekejap lagi saya hantar bank account tu, anggaran puan nak transfer hari ni terus ke ataupun esok? Kalau boleh esok sebelum pukul 4 boleh tak puan? Sebab saya nak key in terus, takut slot kita penuh. Okey boleh. Alright puan, jumpa hari Sabtu ni Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Strong, solid. Dan due date nak payment transfer tu, awak remark juga send kat dia. Payment sebelum pukul 4 petang, sekian. So, bila awak borak dengan dia, tak kosong guys. Awak punya pemborakan tu penuh dengan nota. Sampai dia tengok balik WhatsApp, wish, semua benda dia catat. Okay, so ini antara part yang paling mencabar bila buat sales call nak collect payment. Tapi cadangan saya, kalau awak boleh collect payment on the spot, dalam call tu suruh customer transfer terus. Okay puan, kalau puan transfer terus waktu call ni, saya boleh bagi diskaun. Lagi bagus. Tapi kalau awak tak dapat nak buat, awak pastikan customer buat micro decision ataupun micro closing yang kecil-kecil, walaupun bukan payment tapi benda yang melibatkan tu. Lepas tu hantar semua nota yang dia dah decide tu semua dalam WhatsApp terus on the spot. Lepas tu campakkan urgency yang solid, habiskan dengan due date, boom, close the deal. Last kali dia transfer dekat WhatsApp juga, betul tak? Tapi at least waktu call tu awak dah close 99%, 95% ataupun mungkin 70% at least. Tinggal 30% tu lah dia boleh goyang-goyang sikit. Jadi itu cadangan saya. Dan saya harap dengan teknik closing call ni awak boleh call dengan confident. Okay, jumpa dalam video seterusnya. Zaz.